Maafkan saya Tuan, tapi... Nama saya ialah Walker. Rasakanlah, takut menurut perintah. Sayalah hakim, tukang menggantung orang. Juri, tukang menggantung orang. Pegawai penjara dan kalau perlu, sayalah tukang menggantung awak. Dah 3 kali awak sebut tu. Saya suka kerja bahagian tu. Dengar sini Encik Walker, yang pastinya yang sebenarnya saya tengah cuba untuk alihkan barang yang diseludup. Jadi apa kata saya ambil dan pergi? Saya memang nak bebaskan awak, tapi tak boleh. Itu akan melanggar undang-undang. Memandangkan ini kesalahan pertama, saya akan berlembut sikit. Penjara 1000 tahun. Maaf, ada tandas lelaki tak? Tandas luar? Tempat di mana saya boleh membuang? Pergilah guna pokok rubab, Alicia. Tui. Awak dah gila? Angin dia kan tengah tak baik. Awak tak tahu ke pasal penceraian dia? Bercerai? Alamak, tentu Alicia dah pengaruhi Medi. Dan Medi pun akan mula percaya dengan kata-katanya tu. Saya tak boleh buang masa. Tapi, mana arah ke pokok rubab? Jasper, awak tak bersihkan gigi ke? Awak ni buat malu kami je. Wih. Masa makan. Cepat jalan. Wow, hantu yang benci saya semuanya semeja. Macam kat sekolah. Maaf, saya tak ingat perkara lama. Ada apa yang boleh saya bantu? Kopi? Puding? Atau buat pertolongan masukkan awak ke penjara? Sekarang masa untuk membalas dendam. Nanti saya bukannya musuh awak. Memanglah, ya, saya hantar awak semua ke zon hantu. Tapi bukan saya yang penjarakan awak. Betul tu. Bukan dia yang kurung kita di dalam sangkar besi ni. Saya ialah... Teruskan. Kalau kita bekerjasama, kita boleh keluar dari sini. Lepas tu bolehlah awak balas dendam kat saya. Sekarang ni musuh saya ialah kawan. Dengar sini baik-baik. Dahlah tu Taka, kita dah sesat. Saya tengah cuba nak satukan alat pengimbas ni. Awak terlalu berharap pada alat teknologi ni. Apa kata kita tanya budak perempuan tu?